So, inilah yang dikatakan rupa sebenar seekor duyung. Separuh macam ikan, separuh lagi macam manusia. Tapi persoalannya, adakah makhluk ni benar ataupun sekadar rekaan? Kalau kita nak fikir logik lah kan, dunia ni sangat luas. Laut pun sangat dalam. Dan kalau korang perhatikan, kedalaman laut ni lebih daripada 11,000 kaki. Seperti di Mariana Trench. Dan sampai sekarang ni, kalau diikutkan, manusia baru explore sebahagian kecil daripada laut. Dan kalau korang pernah tengok lah haiwan-haiwan di laut dalam. Ini rupa dia. Si ada lampu lah. Pelik kan? Ini semua adalah hasil daripada penemuan laut dalam. Nampak di luar jangkaan kan? Jadi tak mustahil ke kalau wujudnya sesuatu yang kita belum jumpa lagi? Dan yang menariknya, ada dalam sejarah, ada seekor duyung yang telah berjaya dipamerkan kepada orang ramai. Ini adalah potret ataupun lakaran yang telah dihasilkan daripada pameran oleh seorang showman terkenal yang bernama P.T. Barnum. P.T. Barnum ni dia suka buat satu pameran pelik. Dan bila tengok balik, rupa duyung ni agak pelik sebab bahagian atas dia macam monyet dan bahagian bawah dia adalah ikan. Dan plot twist dekat sini agak berbeza sedikit sebab setelah berdekat-dekat lamanya, rupanya ini bukan duyung. Ini hanyalah gabungan daripada monyet dan juga ikan salmon. Dan kalau diikutkan kisah sebenar, susuk duyung ni telah dijual oleh seorang nelayan. Tak tahulah nelayan tu bosan ke apa dekat tengah laut, agaknya dia buat eksperimen. So terjadilah gabungan kedua-dua ni. Kalau korang nak tahu juga, dekat dalam budaya Jepun pun sebenarnya diorang percaya tau. Ada satu makhluk yang dipanggil sebagai Ningyo, yang dikatakan rupanya agak pelik, mulut macam manusia tapi bergigi ikan dan separuh badannya serupa ikan lah. Cuma dia ada sisik keemasan. So pendapat korang lah kan, wujud ke tidak sebenarnya duyung ni? Cuba komen dekat bawah.